Menurut sains perubatan moden, proses penuaan menyebabkan kemerosotan secara beransur-ansur dalam banyak fungsi tubuh termasuk pertumbuhan rambut. Pada usia 49 tahun, dianggap sangat tidak mungkin untuk rambut tumbuh semula secara semula jadi, terutamanya bagi individu yang mempunyai sejarah keguguran rambut akibat faktor genetik. Konsensus perubatan menyatakan bahawa folikel rambut mengecil dan menjadi tidak aktif dari semasa ke semasa, yang membawa kepada kebotakan kekal dalam banyak kes. Walau bagaimanapun, kes Syed Muhammad Qasim bertentangan dengan pemahaman saintifik ini. Meskipun pernah mengalami keguguran rambut akibat faktor genetik, beliau kini mengalami pertumbuhan semula rambut secara semula, jadi tanpa menjalani sebarang rawatan perubatan yang diketahui atau prosedur pemindahan rambut. Perkembangan luar biasa ini menimbulkan persoalan penting kepada para saintis dan penyelidik, kerana ia bercanggah dengan kepercayaan umum bahawa rambut yang hilang akibat genetik tidak dapat tumbuh semula dengan sendirinya. Ia mungkin menunjukkan satu anomali biologi yang jarang berlaku atau aspek fisiologi manusia yang belum diterokai, membuka ruang untuk penyelidikan saintifik lanjut.